ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أكرمنا بدينه الإسلام القويم وبرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وبكتابه القرآن العظيم هدى وموعظة للمتقين. الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية والسلامة في القلوب والعقول والأبدان والأوطان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات muslimin muslimat, tulab talibat, jin dan manusia yang sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, di atas batang as-siratul mustaqim yang lurus, di celah-celah ujian Allah, tipuan asy-syaitanir rajim dalam perjalanan menuju syurga Allah Darun Naim yang dikasihi sekalian. Pagi ini ma'al Quran insyaAllah ta'ala suratul Dukhan, ayat yang ke insyaAllah ta'ala 38 insyaAllah ya. Ya 38 insyaAllah. Dengan seterusnya. Mushaf Osmani 497. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Alhamdulillah, dua keratan ayat Allah pada pagi ini dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum alladzi la ilaha illahu ilaihin nusyur. Dialah Allah yang kita adalah hamba dia ni. Apa yang dia nak berlaku pada kita, apa dia tak berlaku, itulah kita dengan dia. Dia sangat kuasa atas kita, kita tak ada kuasa sekali atas diri kita. Kita nak gapo, tak boleh. Kita tak say gapo, tak boleh tolak. Dan Allah nak kita tak say setara mana, mesti berlaku tu Allah nak. Dan Allah tak say, walau kita nak setara mana, tak boleh berlaku benda tu. Itulah kita, umat Islam, apa kita duk baikkan sangat.
Nah, kita tak ada gapo sekali. Kita hanya di bawah steering Allah Ta'ala ya. Nah, marilah kita tengok Allah Ta'ala ya kecek ya kata wa ma khalaqnas samawati wal arda, dan tidaklah kami jadikan langit dan bumi. Ada yang ngaku jadi langit bumi malaikat Allah, umat Islam, umat bukan Islam. Kalau besar-besar halus lagi tak boleh berlaku, mereka mesti ada yang menjadi. Bagaimana benda besar tak ada yang menjadi, duk cari Tuhan menjadi, tak ada siapa royak mereka Allah. Royak kata dia lah yang menjadi langit dan bumi. Lepas tu tak ada berlawan dengan pia, tak ada mana-mana berala, mana-mana hanume, mana-mana manusia, mana-mana malaikat katanya dia jadi langit. Tak ada. Malaikat Allah Ta'ala royak. Wa ma khalaqnas samawati wal ardh, dan tidaklah kami jadikan langit dan bumi ni, wa ma bainahuma, dan perkara di antara keduanya, iaitu kita ratib natal laut, kubah-kubah semua tu, lautnya, sungainya, hutan rimbanya, bukit bukaunya, semua tu makhluk Allah. Yang dia jadi itu bukan jadi pasal nak main-main. Tak ada. Tak ada tujuan tu nak laibin. ไม่มีวัตถุประสงค์สร้างทำไมฟากฟ้าแผ่นดินและก็ทุกอย่างสร้างทำไมต้องสร้างที่มีประโยชน์มีkepada pau ya, iaitu nak suruh buat pentas untuk manusia ni berlawan dengan syaitan. Siapa benar pergi syurga klik, siapa halah pergi ke neraka. Nyatu ya. Ni ke lok ni mai mi arai. Allah Ta'ala jadi ada headphone, ada waktu pasang, ada pau dia. Pau dia nak uji manusia mai duduk dan ning. Nah, sebagai satu weti songkram rawang menutkan syaitan. Nyatu ya. Nah, ใครชนะไปสวรรค์ใครแพ้นรกแล้วแบบไหนอ่ะน่าก็ชัยฏอนมินัลจินเราเห็นเราดูไม่เห็นถ้าชัยฏอนมนุษย์เราดูเห็นนะชัยฏอนมนุษย์แค่ตามชัยฏอนจินเพราะชัยฏอนต้นชัยฏอนสังกัดnyaมาจากจินนะsyaitan jin duk dengan kita semua. Yuwaswisu fi sudurin nas. ทุกเวลานะทุกวินาทีชัยฏอนอยู่กับเราเพียงแต่ว่าเขาอยู่มีผลหรือไม่มีผลnah kalau kita tu ingat pada Allah ya do saja tak boleh buat apa khanasar kelong tapi tak ada bila kita terlupa pada Allah waswasa itulah syaitan. Ingat baik-baik nah. Syaitan niศัตรูของเราต้องสร้างเขามันเป็นศัตรูเราต้องสู้ชัยฏอนให้สุดความสามารถนะขี้เกียจละหมาดคือชัยฏอนขี้เกียจอ่านกุรอานคือชัยฏอนต้องสู้นะไม่เข้าใจกุรอานคือชัยฏอนنعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أعذنا وأعز أولادنا وبناتنا وذرياتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وطلابنا وطالباتنا يا الله ومعلمينا ومعلماتنا من شر الشيطان وشركه ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر الشرك والنفاق برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله أعذنا وأنقذنا يا الله ما خلقناهما إلا بالحق kami tidaklah menjadikan kedua-duanya langit dan bumi dan bagai kedua-duanya di antara kedua-duanya itu kecuali dengan benar. Ada tujuan yang benar. Nah,
Iaitu apa yang dicerita oleh Quran semua, kita kena turut belaka bagi dia suruh, kita kena berhenti, kita kena jauhi daripada bagi dia larang. Itu makna bil haq. Walakin akan tetapi manusia kebanyakannya aksaruhum la ya'lamun. Kebanyakan tak tahu. Tahu kata gapo dunia, siapa jadi langit bumi, dia tak tahu. Ada dia tahu nah, Allah khalaqas samawati wal ard. Ya. Oleh itu kemarin kita ngaji, dia ada ayat kata dia tak akan bangkit dah. Nah, kita ngaji kemarin katanya gapo dia, dia pok dia tu yang kata wari klik pok yang mati dah tu. Nah, berhidup klik semula baru kami nak percaya, nak satid tu dulu. Nah, itulah pok-pok kafe yang dia tu otak dia sekadar tengok barang zahir. Dia tak nampak lekwa benda zahir, tak apa lah. Itulah kelebihan orang mukmin, ialah yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda gaib, benda tak nampak tengok dengan mata, tak dapat dengar dengan telinga, tak dapat jamuh dengan mulut tangan. Hak tu apa panggil gaib. Tapi dia percaya ke Allah. Percaya tak erti dia panggil. Puak-puak musyrikin Mekah yang kata Allah menjadi langit dan bumi. Tapi ya sekat langit bumi, tak segi dah lebih pada tu. Nah, tak segi dah hidup kelik. Setara mana tak segi pun Allah Ta'ala ada jalapan dia. Tu kalau dia tak segi patutnya tak kena bakit, tak apalah. Buat dia tak kena bakit dah. Nah, puak-puak kafe ni dia panggil nipan habis. Tak ada sunnah bericing dah. Ada apa dah buat dia. Itu kalau tak cak, kalau orang molek ya, kalau orang tak molek, dia plan sepak jadi boyo, jadi tikus, jadi ular, jadi rima, jadi henying. Nah, tu semua tu kerana tak ada tuai kepada Allah ni raya. Tuai kepada Allah ni raya, katanya bakit esak jadi manusia pun ni. Alhamdulillah, dia Alhamdulillah. Somsak jadi somsak kelik. Tak ada di kerah, di batu dak. Somsak, Nah, gapa dia saat, gapa semua tu pakat mari percaya pada Allah Tuhan kepada hidup kita nah. Nah, ya. Lepas tu puak-puak kaum Tubba' ahum khairun am qaum Tubba'. Mari kaum Tubba' ni raja di mana? Di Yaman. Raja yang menguasai lama sekali 300 tahun lebih dia tu dapat menguasai negeri Yaman. Nah, samurai kuapi dia tu. Raja hebatlah, kuatlah. Terakun kuat. Nah, tetapi semua tu Allah Ta'ala kata ahlaknahum, kami binasa belaka mereka itu. Kami binasa belaka. Nah, menguasa mengkuat kerana musyrikin Mekah. Mengada gapa lebih pada demo tak ada. Demo tu ada belaka kerajaan besar. Nah, kerajaan Tubba', terkenal kerajaan Tubba' di Yaman, Malikil Yaman. Nah, dia tu krong Yaman sampai 300 tahun lebih menurut setengah daripada ceritanya. Oleh itu maka marilah kita pakai kenal wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kau kita duk main-main kan? Kita main duk suka yo berdacak lah menyanyi apa. Tu orang tak erti, orang rasa kata Tuhan jadi dunia ni tempat main, tempat serenak, tempat pergi jalan situ, jalan sini tak apa, pergi jalan Tuhan suruh jalan tengok. Apa dia kejadian dia. Tapi pergi jalan bahasa la'ibin, tak boleh ya. Jalan bahasa nak main, nak suka ria, nak yo ye, tak tahu gapo semaya, dak puasa dak tu bukan jalan bat tu.
Tak senang seksa bukanlah tu. Tu yang boleh la'ibin. Backmind. Jaga malam lah. Ada setengah tu wasa suka nak pergi naik kereta pergi. Pakak duk yoye. Gapa makan tu makan ni. Semua tu bukan orang tak kenal dunia. Orang tak kenal, orang tak beriman dengan dua ayat ni. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma la'ibin. Nah, bukan. Dalam hatu ya ayat pula. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kok tu pula dah. Nah, itu nak ayat katanya bagi orang kafir dia la'ibun wa lahwun. Bagi orang Islam dak. Kafir tak tahu kata nak pergi kano. Meru capai nai mi ciwit. Meru capai nai ni คือคำถามโจทย์ที่สำคัญที่ไม่มีคำตอบโจทย์สำคัญชีวิตเราจะไปไหนต้องไปหาให้ได้หาแบบคำตอบที่เรามั่นใจจริงๆไม่ใช่คำตอบแบบทำให้เราลืมapa panggil bukan คำตอบอะไรtuต้องหาคำตอบให้ได้นะชาวโลกทั้งปวงนะหาคำตอบว่าเราจะไปไหนทำไมเรามาเราไม่เคยขอจะมาในโลกนี้ไม่ขอให้แม่เราคลอดเราไม่ขอให้พ่อเราอยู่กับเราไม่เคยเลยอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาต้องถามว่าเกิดทำไมต้องทำอะไรจะไปไหนอันนั้นคือคำถามหลักคำถามสัญชาตญาณบรรณาตุที่จำเป็นต้องมีคำตอบให้ชัดไม่มีคำตอบที่จะชัดกว่าที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานอินชาอัลลอฮ์นะคำตอบของทุกอย่างของสัญชาตญาณนั้นมีในอัลกุรอานตอบด้วยชัดเจนอินชาอัลลอฮ์นะมาขลักนาฮุมาอิลลาบิลฮักกิNak dengan benar. Dengan ada tujuan. Bukan menjadi untuk nak tak apa dak. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ni aktsaruhum. Ayat dia kata aktsaruhum makna kata tang pen aktsaruhum ti mai ru reung. Rau jaju ni aktsaruhum. Yang kita duduk dah aktsaruhum nah. Aktsaruhum ni la ya'lamun. Pak kita tengoklah ni tuk lah samai Nabi samai belaka-belaka semua tak ada kata orang Islam banyak pada orang bukan Islam tak ada orang bukan Islam banyak pada orang Islam sedangkan Islam ni sangat jelas qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy jelas secara mana pun dia jadi sikit situlah orang turut ya sebab Allah Taala walakin aktsaruhum la ya'lamun. Kedi สำคัญคือคดี la ya'lamun tak tahu ไม่เรียนรู้กับมหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่คืออะไรคือโลกนี้คือมหาวิทยาลัยโลกนี้คืออายาตุลลอฮ์ที่เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างความรู้เกี่ยวกับชีวิตngam lah nah baik itu di antaranya skala besar iaitu as-samawati wal ard. Tengok ni kejadian Allah. Ni apa ayatullah, kejadian Allah Taala. Insya-Allah dah. Kau itu faham molek, jangan jadi orang la ya'lamun, jangan jadi orang aksaruhum la ya'lamun. Aksaruhum la ya'lamun, aksaruhum la yu'minun, aksaruhum la yatafakkarun, aksaruhum lah tu belaka. Buat kata kebanyakan hak tak molek. Kita nak masuk dalam puak qalilan min ibadina syakur tu Allah payahnya. Illa bi taufiq min Allah. Kecuali dengan taufik dari Allah mudah. Duduk dalam puak jumlah sikit. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap benda tu dipermudahkan bagi perkara yang Tuhan jadi untuknya. Itu makna kullun muyassarun lima khuliqalah. Tuhan jadi orang ni untuk masuk syurga. Allah mudahnya dia jalan cara-cara masuk syurga.
Nah, tak ada kena royak banyak. Nyeberahi semaya, nyeberahi baca Quran, nyeberahi nyebjuh lah. Tu mana kuyul muyassar lima khuliqalah. Kalau Tuhan jadi kita untuk masuk syurga lah tu. Tapi kalau Tuhan jadi kita tiap hari tu, Tuhan jadi siap dah. Ni masuk syurga, ni masuk neraka. Dia masuk neraka kat payah royak 10 kali tak dengar. Jaga tu. Ini sanyalat kata kita ni. Khuliqa lisyarr. Dijadi untuk jahat. Nah, royaknya anak tak ada. Tung neting. Nabi royak diri pun neting juga. Tubik jadi orang kafir, tubik jadi orang munafik. Hak tak erti. Royaknya anak tak erti. Baca Quran lagi, Nabi royak lagi, Nabi syarah. Tak jadi. Duk jadi telang gitulah. Nah, duk jadi gogeh-gogeh tak nama gitu. Ya tak pandai nak terima benar-benar. Ingat malakna, itulah kullun muyassarun lima khuliqalah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim.